Rosmah tak dapat perbicaraan adil. Deraf penghakiman kes solar disediakan pihak ketiga, Peguam. Mahkamah Rayuan hari ini diberitahu bahawa Datin Seri Rosmah Mansor tidak mendapat perbicaraan adil dalam kes rasuah berkaitan projek solar hibrid untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak bernilai 1.25 bilion ringgit yang dihadapi isteri bekas Perdana Menteri itu. Peguam Rosmah, Datuk Jagjit Singh dalam hujahannya di Mahkamah Rayuan hari ini, berkata bahagian penyelidikan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dipercayai menerima arahan khusus untuk menyediakan deraf penghakiman bagi kes rasuah berkenaan. Jagjit berkata penyediaan deraf penghakiman berkenaan tidak akan berlaku tanpa arahan atau panduan tertentu daripada pihak yang berkepentingan. Katanya, bahagian penyelidikan tidak akan bertindak sendiri tanpa sebaran arahan atau panduan. Pada 1 September 2022, Mohamed Zaini ketika itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mensabitkan Rosmah atas 3 pertuduhan rasuah dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun serta denda 970 juta ringgit. Sebelum keputusan itu diumumkan, Rosmah, 73, mengemukakan permohonan saat akhir untuk membatalkan penghakiman berkenaan atas alasan wujud kebocoran deraf penghakiman yang didakwa disediakan oleh pihak ketiga dan tersebar secara meluas beberapa hari lebih awal. Namun, permohonan itu ditolak oleh Mohamed Zaini pada permulaan prosiding pada hari sama. Dalam hujahannya hari ini, Jagjit menegaskan deraf penghakiman berkenaan jelas ditujukan untuk kegunaan Mohamed Zaini dan menyifatkan tindakan tersebut sebagai sesuatu yang tidak wajar. Apabila dilihat secara keseluruhan, ia menimbulkan bahaya sebenar berlakunya berat sebelah, katanya. Prosiding rayuan itu bersambung pada 25 Jun ini di hadapan panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan oleh Hakim Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim, yang bersidang bersama-sama Hakim Datuk Azman Abdullah dan Hakim Datuk Norin Baharudin. Rosmah didakwa meminta dan menerima suapan daripada bekas pengarah urusan Jepak Holding iaitu Saidi Abang Samsudin. Rasuah itu diterima melalui bekas pegawai khas suaminya Datuk Seri Najib Razak, iaitu Datuk Rizal Mansor sebagai ganjaran kerana membantu Jepak Holdings mendapatkan projek bersepadu sistem solar fotovoltaik hibrid serta penyelenggaraan dan operasi genset garis miring diesel bagi 369 sekolah luar bandar di Sarawak bernilai 1.25 bilion ringgit secara rundingan terus daripada Kementerian Pendidikan.